salam sejahtera serta salam sastra. Bertemu kita dalam Sastra Dalam Suara di mana kita akan mengupas tentang Zurina Hassan yang merupakan tokoh sastrawan negara di mana itu penyair wanita dan mencerminkan dalam masyarakat. Sebelum kita meneruskan kepada persoalan, kita akan memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu panel 1, panel 2 dan panel 3. Okey, boleh memperkenalkan diri? Baik, terima kasih saudari moderator. Nama saya Fatin Kisina selaku panel pertama pada hari ini. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Saya merupakan panel yang kedua iaitu nama saya Nur Hazlina Amirah. Terima kasih kepada saudari moderator. Saya merupakan panel yang ketiga iaitu Raja Nur Akilah. Okey, alhamdulillah. Semua sihat ya? Alhamdulillah Sihat. sihat. Sihat kita tak jumpa. Dalam kesempatan ni, saya pun nak berterima kasihlah pada saudari moderator sebab menjemput kami bertiga untuk membahaskan topik ini bersama-sama. Topik yang kita akan bincang kepada hari ini cukup menarik iaitu berkaitan dengan seorang sastrawan negara iaitu Zurina Hassan. Beliau pernah mendapat pelbagai anugerah yang telah mengharumkan nama negara. Kita sebagai rakyat perlulah menghargai setiap jasa beliau. Betul tu. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang pelajar yang mengambil subjek sastra, malu jika kita tidak tahu siapa Zurina Hassan tersebut. Tapi tak apa. Sedikit lagi lepas ni kita akan tahu itu tentang Zurina Hassan. Memang kita nampak panel-panel kita ni tak sabar sangat nak berkongsi tentang Zurina Hassan ni. Tanpa kita melengahkan masa, kita akan teruskan kepada panel Fatin yang akan berkongsi tentang latar belakang Zurina Hassan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari moderator. Untuk perkenalan awal ni kita kenal dulu. Sebab orang kata tak kenal maka Tak cinta. tak cinta. Okey, jadi nama penuh tokoh yang akan kita bincangkan ni termasuk dengan gelaran ikhtisas dia ialah Datuk Dr. Zurinah binti Hassan. Beliau merupakan anak dari kelahiran negeri Kedah. Beliau lahir pada 13 Jun 1949. Ada ke sama tarikh lahir? Tak Tak ada. Saya 6 April. Awak semua? Saya 29 April. Oh, April juga. dekat Okey. juga. 10 November. November. Saya September. September. So jauh-jauh sikit lah. Yang paling dekat kami lah mungkin April. Jadi untuk kita nak tahu latar belakang pendidikan awal ni sebelum beliau terus kepada tokoh menjadi tokoh sastrawan negara. Beliau memulakan pendidikan awal beliau di Sekolah Melayu Tikam Batu pada tahun 1956 sehingga 1960. Kemudian pergi ke rendah atas di Sekolah Inggeris Sungai Layar melalui Special Malay Class. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, Special Malay Class ni tahu ke apa? Tak tahu. Tak tahu kenapa pandang sana. Tahu saya lah kan. Okey. Special class ni macam pendidikan khas. Tidak. Tidak salah. Sama sekali salah. Okay, kalau kita sebut untuk zaman sekarang, kalau kita sebut special memang sinonim dengan murid berkeperluan khas, murid istimewa, tetapi tidak pada zaman itu. Special Malay Class ni telah ditubuhkan oleh pihak British untuk semua golongan Melayu yang berkebolehan dalam akademik dan ada rasa minat untuk sambung belajar di peringkat yang lebih tinggi. Jadi Zurina Hassan ni salah satu daripadanya. Okey. Sesiapa yang masuk Special Malay Class ni akan dapat jawatan yang tinggi dalam pihak pentadbiran British pada waktu itulah. Pada zaman sekarang mungkin dah tak ada dah. Okey. Itu pada peringkat sekolah rendah. Kalau kita tengok peringkat sekolah menengah yang atas, beliau telah memulakan sekolah menengah di Sekolah Konvent Sungai Petani. Kemudian itu menengah bawah lah. Menengah atas, kita 4, 5 macam tu di Sekolah Menengah Sultanah Asma di Alostar Kedah. Itu pada peringkat sekolah. Beliau melanjutkan lagi pelajaran di peringkat universiti, mendapatkan degree di USM, University Sains Malaysia di Pulau Pinang. Kemudian master di UPM, kemudian PhD di UM. Kalau kita tengok apa yang saya cakap tadi tu, kita boleh tengok Zurina Hassan ni tidak kekal dalam satu tempat yang sama. Beliau telah keluar daripada comfort zone beliau untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita tengok sini, perjalanan beliau untuk mendapatkan ilmu ni tak mudah. Macam tu.
apa yang saya dapat tengoklah daripada perkongsian panel 1 Fatin ni, Zurina Hassan ni dia telah melalui banyak peringkat untuk mendapatkan ilmu, daripada peringkat sekolah rendah, menengah, degree, master, PhD. Beliau ni merupakan bukan seorang yang calang-calang lah. Okay, panel 3 ada sedikit penambahan tentang Zurina Hassan? Sedikit penambahan daripada saya ialah beliau pernah bertugas di Kementerian Penerangan Malaysia, di mana beliau bertugas sebagai pegawai di situ, dan beliau juga ketua cawangan pengurusan maklumat di situ. Selain itu, beliau juga ialah karyawan tamu di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau juga dilantik sebagai pakar perunding dan fellow penyelidikan di Universiti Melaya pada tahun 2011 sehingga 2015. Okay. Jadi pekerjaan beliau ni sangat banyak lah, daripada 1 tahun ke 1 tahun. Okay, kita dah dengar daripada panel 1 dan panel 3. Jadi kita akan dengar pula perkongsian daripada panel yang kedua tentang kejayaan-kejayaan yang diperoleh oleh Zurina Hassan. Baiklah, setelah mengetahui berkaitan latar belakang pekerjaan, beliau juga mempunyai pelbagai anugerah yang diperolehi sebagai seorang sastrawan negara. Anugerah yang pertama beliau peroleh adalah anugerah Bintang Kebesaran Diraja Setia Diraja Kedah, iaitu pada tahun 2013. Seterusnya, beliau juga merupakan seorang sastrawan negara wanita yang pertama dan sastrawan yang ke-13 dalam negara, dalam carta. Selain itu, beliau juga mendapat hadiah daripada ataupun anugerah berkaitan dengan penulisan beliau, iaitu hadiah penulisan Asia Tenggara, iaitu Sea Right Award, iaitu pada tahun 2004. Dan yang terakhir, beliau juga mendapat hadiah berkaitan dengan karya ataupun hasil puisi, iaitu hadiah puisi Santon Pu, iaitu hadiah puisi negara Asia pada tahun 2013. Walaupun beliau lebih dikenali sebagai seorang penyair, namun beliau tidak kalah juga dalam bidang penulisan. Zurina Hassan juga pernah memenangi hadiah berkaitan dengan sastra perdana, hadiah berkaitan dengan sastra utusan, iaitu hadiah berkaitan dengan perpustakaan negara, iaitu penulisan cerpen dan memoir. Karyanya juga telah diterjemah kepada 4 bahasa. Bahasa Perancis. Lagi, kalau kamu tahu ada bahasa lain? Inggeris kan? Inggeris, bahasa Rusia dan bahasa Spanish. Karya yang diterjemahkan ini ialah hasil buku, iaitu bukunya yang menghadap ke pelabuhan. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan anugerah yang telah diperolehi oleh seorang sastrawan negara, iaitu Zurina Hassan. Jadi buku menghadap ke pelabuhan ni bukan hanya orang Melayu sahajalah boleh baca. Orang-orang Perancis, Inggeris, apa lagi? Dua lagi. Spanish. Mereka juga boleh tahulah tentang buku-buku yang dihasilkan oleh Zurina Hassan ni. Betul. Jadi kita telah dengar daripada panel 1, panel 2 dan panel 3. Mungkin adalah sedikit penambahan ataupun rumusan yang boleh dibuat oleh antara panel-panel ni. Okey, biar saya rumuslah. Tapi sebelum saya rumuskan ni, saya tertariklah dengan segala anugerah yang telah disebutkan oleh panel nombor 2. Sebelum beliau mendapat semua anugerah tu, kita kena tengok dulu. Sebelum dia menjadi terkenal seperti ini, beliau ni tidaklah terlampau dikenali ataupun bakatnya diangkat sejak 1963. Beliau memulakan bergiat aktif dalam penulisan cerpen sajak pada 1963, tetapi karyanya dikenali pada tahun 1974 melalui sajak Sesayup Jalan yang telah diterbitkan pada 1974. Jadi walaupun beliau telah bergiat aktif pada 1963, beliau tidak dipandang. Perjalanan tu memakan masa berbelas tahun untuk dikenali. Kemudian selepas pada itu, beliau mengembangkan bakat lagi dalam penulisan cerpen, novel. Kalau kita tengok tulisan ilmiah, beliau telah menghasilkan buku berkaitan dengan sastrawan negara Usman Awang pada tahun 1990. Beliau juga menghasilkan 19 buku antologi sajak, puisi, kajian sastra dan berbagai lagi. Jadi kalau kita tengok kat sini,
untuk beliau mendapatkan gelaran anugerah bukan senang. Bukannya kita kata dia dari kecil terus pandai, terus diangkat. Tidak. Kalau kita tengok daripada latar belakang pendidikan awal, saya tak ada sebutkan pun anugerah-anugerah yang dapat dari kecil. Betul? Cuma melalui daripada Special Malay Class tu saja. Itulah yang saya boleh rumuskan untuk berkaitan yang pendidikan awal. Okey, sangat menarik ya perkongsian daripada panel 1 kita, daripada panel 2 dan panel 3. Jadi hari ini kita dapat banyak ilmu ataupun tentang Zurina Hassan ni. Jadi rasanya semua orang beritahulah sedikit banyak tentang beliau. Jadi saya rasa kita boleh tamatkan sudah tentang perbincangan untuk hari ini, dan kita akan bertemu untuk siri yang kedua, masih lagi tokoh yang sama, iaitu Zurina Hassan. Jadi kita tutup dan Jumpa jumpa lagi. Bye.